Anda semua tahu tak Pusat Pengurusan Trafik TMC ni, LLM ni kayak mana? Dan apa bidang tugas diorang? Jom saya bawa anda semua ke TMC LLM. Inilah dia Pusat Pengurusan Trafik yang saya cakap tadi tu, ataupun TMC. Bukan TMC kat bangsa tu. Macam mana buka ni? Wah, macam ni buka sendiri. Ini bos kita kat sini, Encik Anis, yang mengelolakan semua tempat kat sini. Seorang lagi Kamil. Mengemaskini status trafik serta maklumat kemalangan atau insiden di media sosial rasmi LLM. Melaporkan status trafik secara siaran langsung di Radio Nasional FM. Menjawab panggilan telefon melalui talian hotline LLM 1-800-88-7752. Menyediakan maklumat, panduan, advokasi keselamatan dalam bentuk video, gambar dan infografik kepada pengguna lebuh raya. Membuat analisis kesesakan serta kemalangan di lebuh raya. Melakukan penambahbaikan lokasi black spot dan lokasi LOS. Menguruskan pengoperasian kamera CCTV dan paparan VMS di lebuh raya. Menguruskan aduan awam berkaitan kesesakan dan kemalangan di lebuh raya. Menguruskan bilik gerakan bencana sekiranya berlaku bencana di lebuh raya. Sebarang pertanyaan lanjut mengenai status terkini trafik lebuh raya, anda boleh menghubungi Pusat Pengurusan Trafik TMC LLM di talian hotline 1-800-88-7752 atau layari media sosial rasmi LLM. Anda juga boleh mendapatkan maklumat keadaan trafik semasa melalui paparan CCTV di portal rasmi LLM.